Nampak? Ada macam ops. Wasi'al kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kenapa? Kenapa? Mana datang asap tu kau risau kok ke? Mana ada? Wih. Ha? Tak, aku pun nampak benda yang sama bang. Kepulan kepulan. Kepulan asap. Ya Allah, aku tak ada isap rokok. Betul ke? Kau isap rokok kan? Tak ada. Ush, kita tak isap rokok kan? Asap tu. Petanda ni. Petanda. Okey ke tak okey? Oh, dari mana tiba-tiba? Okey, jom. Tiba-tiba kan? Bukan. Macam kuat di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Allahu Akbar. 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 Bang, kenapa macam tambah seram pula ni bang jam-jam begini ya? Astaghfirullahalazim. You. Jadi macam teruk ah. Macam teruk pula sini. Makin teruk. Lain pula. Teruskan geng, tapping P2M tak berjalan tapping guys. Tapping Sultan tapping. Ayu. Share ramai-ramai. Allahu Akbar. Terima kasih kak bang. Thank you. Allahu Akbar. Thank you. Kita jalan je ya. Boleh tak ada buka geng ya. Besoklah kita pergi tempat kita buka kalau on. Tak boleh. Besok tak boleh. Ha? Nak buka? Tak boleh. Allah Akbar. Jangan bang, jangan. Okey, kenapa abang nak buka? Ha? Abang nak buka ke? Buka lah. Aku nak jadi lah. Belum bukan ni pun. Janganlah bang. Aduh. Bang, janganlah bang. Mak. Woi. Slowkan volume. Allahu Akbar. 44 tingkat kawan. 44 juga aku bukakan kawasan. Adik, wujudlah di kau. Pusat kubur nilam darah kumandikan. Maka menjelmalah di kau di depan mata anak cucu Nabi Adam. Aduh, pisang. Adik bersaksi 44 keturunanmu. Aku sumpah derakalah di kau. Ayo. Maka hadir, wujudkan diri kalian dari sudut apa sekalipun. Dah. Good. Hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, ada. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Oi! Oi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita jangan main jauh, Kang. Sini je kita main, bang. Abang dah buka kat sini. Bahaya ni. Aina ma takunu yatabikumullahu jami'an innallaha la kulli syai'in qadir. Oi. Astagfirullahaladzim. Lihatkan bentuk wajahmu, perlihatkan wajah-wajahmu. Senang betul jumpa hantu. Ada kau nampak hantu ke sini? Ha? Ada kau nampak hantu? Ada kau nampak seketul Pontianak sini? Geng, tadi kita ada nampak seketul ke Pontianak? Alamak, engkau ni. Kau ingat aku ni apa? Alamak.
Gusti Bahenol ni. Kita dengar, dari tadi kita dengar suara aja. Allahumma salli Muhammad. Ya Allah. Wih, ada benda hitam melintas laju depan aku bang. Betul-betul depan abang. Ya Allah ya Tuhanku. Dengar macam ada step. Bang. Dengar. Wih. Ada step. Weh. Dengar. Weh, ada step. Allahu Akbar. Mundur dulu bang. Mundur dulu bang. Okay, come on. Sabar. Jangan. Weh, itu apa tu? Itu apa tu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bang. Allahu Akbar. Bang. Wih, ada orang ke? Tu sana. Lah, Allahu Akbar. Wih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Weh, Orang kah? apa tu? Wih, baju putih weh. Jom. Ya, orang kah? Orang begitu. Tak nampak. Aku tak nampak. Weh, astagfirullah. Takkan orang begitu. Wang, kak. Baru nampak, geng. Woi. Bang, tutup balik, bang. Bang, tutup balik. Tutup. Kita nak ke sana tu. Bukan kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tutup bang, tutup. Jangan. Tak, aku sarankan tutup. Tak payah. Tutup je bang, Tak apa, tutup. Cukup dia belanja begitu, dah okey dah. Kita pikir keselamatan kita, boleh ni. Maka aku tutup lingkaran pintu-pintu yang berada di sini. Maka pulanglah kalian ke tempat asalmu. Jim! Allah. Hey! Allahu Akbar. Ada menangis. Duduk atas. Allahu Akbar. Allah. Hey! Ah! Hey! Apa tu? Oi. Weh, beginikah kau yang kau kata kau tutup pun sama aja? Bang, macam tak habis tu bang. Abang tutup macam tak habis tu. Macam tak habis je. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhanku. Aduh, ada sini. Kau tunjuk. Allahu Akbar. Kau tunjuk. Mana kau? Kau di mana? Mari. Ya Allah. Nampak. Allahu Akbar. Siapa nampak? Atas pokok. Allahu Akbar.
Atas pokok, atas pokok, atas pokok, atas pokok, atas pokok. Atas pokok, atas pokok, atas pokok. Ui. Allahumma salli Muhammad. Apa lu tutup ah? Okey, okey. Okey, okey, okey. Okey, dah. Santai, santai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Allah Akbar. Oi, bang, macam lain ni bang. Kita rapat bang, kita rapat sini bang. 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 Bang ya bang. Kenapa ni? Apa ni? Lasar lain. Macam tak habis je bang. Macam Allah Akbar. Kenapa ya? Rasa lain ni. Apalah, tiap kali kalau masuk kat belakang tu sakit je. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ui, susah aku. Susah nak bernapas aku. Boy, dah ada aku boy. Ya, ya, jap. Ui, kenapa ni ya? Aku rasa dia kat sini lah. Allahumma salli Muhammad. Bang, macam tak sedap hati ada yang wangi dekat sini. Ya Allah, bang, tu. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Tepi pokok. Tepi pokok weh. Allahu Akbar. Allah. Weh, wangi datang. Tepi pokok tadi. Tenang. Allahu Akbar. Woi, wangi sampai. Wih, bau ni. Bau kubur ni ke? Bau bunga ni. Bau bunga. Astagfirullahaladzim. Sekejap. Aku macam pelik. Aku ni pening kepala aku. Rasa aku ni daripada tadi ni Pelik. rasa macam ringan je ni badanku. Badanku ringan je ni. Badanku ringan. Bang. Tengah bang. Tengah. Allahu Akbar. Allah. Apa tu? Yes. Terang-terang kat situ. Tak ada bayang siot. Yalah.
Sini. Ay, tutup bang. Tak lengkap tu bang. Tutup betul-betul. Tutup betul-betul bang. Tutup bang, tutup jelas. Tutup jelas. Tak apa, relax. Tutup jelas. Siapa nampak terpacak dekat situ tadi? Jelas gila, geng. Jelas gila. Ya. Memang jelas gila. Kalau kan ikutkan aku mau kejar, geng. Member aku dah terbaring ni. Takkan aku nak pergi kejar benda tu. Pikirkan member. Aku pikir member, guys. Kesian abang Apik. Okey, jap. Thank you, Molly. Terus, geng. Tak apa. Allahu Akbar. Okey. Jom kita so slow. Kita ke depan. Tengok balik depan jauh. Wih, apa bercahaya tu? Oh, bukan. Allahu Akbar. Okey. Allahu Akbar. La ilallah. Siapa ya? Abang dia yang ni tadi. Aku nampak Alex mata aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Allahumma salli ala Allahumma salli Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Allah. Ada depan kiri. Depan kamera. Geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Uish. Ada Syarul tadi lalu. Hah? Syarul? Siapa? Syirul? Bila masa saya pegang ni, bila nak masa saya pula. Korang janganlah pening kepala aku ni.
Siapa? Aku dah rasa kabut. Ha, aduh. Dia kata ada orang lalu panggil. Dia kata aku pula. Aku lalu apa? Ha? Tak adalah. Korang jangan pergi. Tak ada. Agak lagi. Padu dulu. Sekejap. Kita relax dulu sini. Kita relax dulu boleh tak? Kita relax. Ya, Syarul dekat base. Dia kat base. Syarul kat base. Kami semua pakai cap, geng. Syarul kat base. Botak lalu, boy. Ha? Botak? Mana satu, ha? Orang kepala botak lalu. Kami pakai cap. Tak boy, aku ada rambut lah boy. Ah, korang Sirul tu ada rambut lah. Apa pula? Ada yang minta depan kamera pet tak ada bawa stand. Apa ni? Ada lelaki baju hitam kepala botak. Ha? Apa ni? Korin botak katanya. Apek tinggi, yang lalu tadi pendek sikit. Kepala botak. Apa kepala botak ni? Aduh. Ada, boy. Dekat kamera aku pun ada, bang. Diorang kata. Dekat kamera aku pun ada, diorang kata. Pelik ni. Ha. Yalah, kalau dah ramai-ramai cakap macam ni, geng, dah memang ada lah tu. Ah, ramai-ramai korang kata begini memang ada lah ni. Jawapannya. Ha, pelik soal ni. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Apa yang tadi? Ha. Oi. Weh. Hei! Woi, Sat! Woi, tepi kau! Tepi kau! Tepi kau, tepi kau, tepi kau! Tepi kau! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Woi. 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 Siapa yang cakap, woi? Siapa tegur kita, bang? Woi, dia buta. Macam dia tahu kau nama kau tu. Woi. Ini tak kelakar ni. Ini tak kelakar, ini tak kelakar. Allahu Akbar. Boy, hati-hati boy, macam ada suara ketiga boy. Jom. Ha, nama aku, geng. Nama betul aku tu. Nama aku disebut. Nama aku disebut. Wih, siapa kau ni? Woi, kau siapa ah? Mari. Hai. Aina mataku ni tabikum wa jamina wa kulli syai'in qadir. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Panggil nama Apik. Dia tak panggil. Aina Dia mataku. panggil nama kau. Dia masalahnya dia panggil nama terkenal ni. Wih, dia sebut nama betul, Mat. Bang. Ha? Dia sebut nama betul. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hai! Hah? Asal? Kenapa? Kita buat kelakar. Wih, ini suara mama aku. Ini suara mama aku, weh. Allahu Akbar. Wih, suara mama aku. Pak depan tu boy. Suara mama aku, weh. Bini ku tu. Suara mama aku.
Bu. Kurang ajar betul. Kejap. Itu kan mama aku tu sabar. Siot. Bukan main engine. Allah ya Allah. Tak, korang dengar suara perempuan, betul kan? Aku kenal geng, mama aku suara dia macam mana? Aku dengar suara aku tahu suara mak aku macam mana. Dia cakap, "Tolong ibu nak." Allahu Akbar. Ui, abang Apik mana? Bang! Ui! Bang! Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, bahaya. Bang, jangan jauh, bang. Jangan jauh, bang. Mana boy? Abang Apik pergi mana boy? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, kita undur dulu, bang. Bang, kita undur dulu sini. Bang. Boy, benda ni dah melampau, dia sampai main keluarga aku, boy. Iya, aku pun dengar suara mak aku. Kita undur dulu, bang. Sini, jom. Jom, kita undur kejap. Oi, suara mak aku. Anjing kau. Apa kau mau? Kau muncullah sini. Kau ni Kang. Kau main suara mama aku kenapa? Hah? Kau main suara mama aku kenapa? Sini kau turun kau. Turun kau. Keluar! Wah! Kau main bodoh. Sini. Jap. Sini bang. Sini bang. Oi. Allahu Akbar. Kau lagi muncul. Astagfirullahaladzim. Kuat dia tu dekat sini, geng. Korang perasan tak? Setiap kali kita nak datang sini, bahagian sini, memang banyak dia kacau dekat sini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, dekat sini terlalu ramai. Sebab apa? Laluan kereta sini laju. Dekat sini, dia ambil.
dia pun. Hah? Bunyi lagi weh. Hah? Kau yang kena main kat aku lah. Allahu Akbar. Bodoh. Allah. Kau keluar lah. Allahu Akbar. Kau. Allah Akbar. Betul geng, tanya view-view, tanyalah pemandu-pemandu sini, banyak kemalangan pernah jadi guys. Aku pernah ada satu view aku, keluarga je meninggal dekat sini. Iya, pernah guys. Ini depan ni, depan gaung ni. Dia kata sendiri. Allah. Allah. Keluar, keluar, keluar. Allah. Allahu Akbar. Azim, kau nak main sangat. Nak main, main. Dari bayang yang gelap yang Allah. aku suruh yang tersembunyi. Betul di hadapanku. Wah, yang tanpa nama yang hilang dari dunia. Dengar bisikanku ini dan bangkit. Hadirkan diri kalian. Langkahmu tanpa bunyi, nafas tanpa jiwa. Hadirkan diri dalam kegelapan Allah. yang terkunci dan antara dua alam. Aku buka jalan. Aku buka pintu. Allah. Datang, hadir kepadaku. Bang, depan. Sini, dekat. Sini dekat. Tu nampak tak? Kabus. Allahu Akbar. Bina kau. Bang, itu bukan bini abang. Aduh, datang sakit balik pinggang aku. Kenapa ni? Allah, dia kabus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, bukan bini abang. Abang dah buka dah bang. Buka permainan dah abang tu. Tutup balik bang. Bang, tutup bang. Please. Bang, tutup bang. Boleh? Bang, tutup bang. Tutup. Dia main keluarga geng. Ini yang kurang ajar benda ni. Jangan salahkan geng. Nampak sangat apik sayangan bini dia guys. Ya. Allah Akbar. Tutup bang. Tutup. Tak apa. Main benda ni. Kita keluar. Ni family aku Iya. Family aku. Paham bang. Tutup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takut geng, nanti ada apa-apa dekat gaung, susah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka aku tutup lingkaran pintu-pintu yang berada di sini. Maka pulanglah kalian ke tempat asalmu. Hei,
Astagfirullahalazim. Terus bang, terus bang. Jazakum Rasulullah Terus. anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa anta walau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu akbar. Ush, terus okey weh. Tadi bang, masa aku nak kejar abang, kaki aku macam ni digenggam kuat tau. Mencengkam. Mencengkam. Okey. Weh, bahayalah geng. Geng, kita undur lah ya. Bahayalah guys. Boleh geng ya? Ini lain nih geng, lain. Sebab sudah main keluarga nih. Aku pun hampir kena bang. Aku nampak abang tadi tu macam mau melompat dekat gaung tau. Bahaya dengan nyawa lah bang. Kita undur lah. Boleh? Jom. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Saya bersama dengan kawan dulu. Di sinilah kami hampir terbabas. Ya Allah. Tengok ada pengalaman. Allah Akbar. Banyak je geng. View, boy punya view dulu. Ada dia punya keluarga tu. Dekat simpang korang nampak tu. Dekat situ jatuh. Aksiden meninggal. Keluarganya. Mak dengan ayah dia. Dia jadi yatim piatu. Tak faham lah dengan dia ni. Iyalah. Iya. Itulah saya cakap tempat ni bahaya terutama waktu malam. Jalan dia sebiji macam cerita semalam geng. Tempat jalan Karak Lama dengan Bukit Putus ni memang banyak lah. Banyak kejadian berlaku sini. Kawan saya pun meninggal aksiden dekat sini. Tengok ada tak geng pengalaman korang dekat sini guys? Jangan bang yang bercakap tak kena dekat keluarga kau tak faham. Orang yang ada pengalaman dekat sini dah tahu macam mana. Kau tu orang luar bukan orang sini. Jadi kau sembang, kau diam kau. Tanya orang Negeri Sembilan, tanya orang sini. Kalau aku tipu. Kau tu orang, kau sini pun kau tak pernah pergi. Apa tu kau memandai-mandai. Banyak kes dekat sini. Banyak guys. Terlalu banyak. Banyak weh. Iyalah. Tapi kalau mau elak jam dekat sini lah. Diorang akan lalu sini. Walaupun sunyi waktu malam, siang geng ada je orang guna. Aku pun kadang kalau mau pergi Ulu Bendul depan tu, mau pergi mandi manda, aku lalu sini lah. Saja-saja. Kalau siang tu dia nampak macam tenang. Faham tak? Walaupun sunyi, dia sunyi-sunyi tenang tu guys. Sebab kurang kereta kan. Depan tu Ulu Bendul sana tu. Nak mandi-mandi sana. Allah Akbar. Jalan Baru Bukit Putus. Iya. Jiran saya sekeluarga aksiden sini. Suami meninggal, isteri seminggu lebih ICU. Allahumma sholli Muhammad. Orang pertama buat Ulu Bendul ni lah geng boy. Boy pernah lah buat Ulu Bendul explore sana. Sana lah first time boy dapat 5k view. First time dalam sejarah boy di TikTok. Yo geng.
Boy pernah buat dekat Ulu Bendul. Ulu Bendul tu kes 3 beradik tu yang kena tali air. Sampai sekarang tak jumpa. Betul tak? Apa kepala air? Kepala air muncul dan anak beranak tu, budak tu dia tak sempat nak itu. Hilang sampai sekarang, guys. Banyak geng. Dekat sini banyak sejarah, guys. Sini cerita Tok Paroy, perang 1878 sini. Dia banyak sejarahnya. Ya, sampai sekarang tak jumpa. Ulu Bendul pun best. Tapi sekarang tak boleh buat lah. Dulu boy sempat buat. Gunung Angsi depan tu, kalau boleh buat aku pergi, geng. Tapi aku dah minta permohonan hari tu untuk minta kebenaran. Dia tak boleh lepas. Ya. Siapalah orang yang dekat sini boleh boy buat dekat Gunung Angsi, geng. Aku bagi korang aiskrim. Mana tahu ada kabel dekat sini kan, view. Boleh bantu boy. Mana tahu aku dapat buat dekat Gunung Angsi. Just explore saja, tak ada menyeru lah. Nak sangat geng aku buat dekat Gunung Angsi tu. Bang, boleh bang